I'm fully all in with Bayern Munich. Itulah ayat yang digunakan oleh Harry Kane yang mungkin merobek hati fan-fan Spurs yang masih lagi mengharapkan the prodigal son return to London. Jadi daripada statement Harry Kane tu, aku rasakan ini mungkin hasil daripada kontrak dia lah. Situasi kontrak dia yang berbaki lagi 2 tahun daripada 4 tahun kontrak yang ditandatangani semasa menyertai Bayern Munich. Dalam kontrak yang sama, kita juga tahu yang Harry Kane mempunyai exit clause yang memberikan pilihan dia sendiri untuk memilih destinasi seterusnya ataupun nakkan stay di Jerman lah bersama dengan Bayern Munich. Bagi aku yang itu adalah isyarat daripada Harry Kane lah untuk hierarki Bayern Munich supaya extend kontrak dia dengan lebih panjang. Dia juga cakap yang selepas memenangi trofi pertama dalam kerjaya dia, Bundesliga bersama dengan Bayern Munich season lepas, dia jadi lebih motivated, tidak akan berhenti setakat tu, jadi lebih rajin untuk turun ke gym, lebih makan dengan makanan diet yang lebih teratur berbanding semasa berada di London. Semua elemen tu membuatkan dia sekarang ni semakin selesa berada di Jerman.